Ini kejohanan Prague Festival, antara kejohanan terkuat. Kat sini kita ada 10 orang super GM yang menentang satu sama lain. Dan kita ada GM Nordibek Abdul Sattarov dan GM Jordan Van Forest yang merupakan pemain nombor 1 dan nombor 2 buat masa sekarang. Kita nak tengok siapa yang menang. Okey, kat sini putih dimainkan oleh Nordibek pula dengan pawn ke E4 dan Jordan balas dengan pawn ke C5. Ini adalah sisi lane defense. Knight F3 kat sini, Knight C6, Knight C3 dan seterusnya G6. Kita ada D4, cuba untuk buka ruang tengah kat sini. Jadi pawn C makan pawn D4, Knight makan pawn D4 dan seterusnya Bishop ke D7 lah untuk makan Knight yang berada di D4. Jadi Bishop ke E3 untuk kawal Knight. Kita ada Knight ke F6 kat sini, Bishop ke C4 dan seterusnya hitam buat castling 0-0. Okey, Bishop B3, pawn ke A5 dan seterusnya putih pula yang buat castling 0-0 dan kat sini hitam tolak pawn ke A4. Mungkin yang tak biasa akan tengok, free ke ni? Boleh makan? Tidak. Okey, sebab kalau knight makan pawn tu, knight sudah lari. Dia tak kawal pawn ni, jadi knight yang ini boleh makan pawn E4 percuma. Okey, macam mana pula kalau bishop yang makan? Sama je. Kalau bishop yang makan, memang knight yang masih kawal. Tapi kat sini hitam boleh makan juga pawn tu. Sebab apa? Sebab bila knight makan knight kat sini, knight yang tak kawal bishop pula, jadi rook boleh makan bishop. Itu jawapan dia. Jadi kat sini putih pilih untuk makan pawn tu dengan menggunakan knight. Okey, dan macam yang saya cakap tadi lah, kita ada knight makan pawn E4 dan seterusnya knight pergi ke B5. Kenapa? Idenya nak masukkan bishop, serang queen dan seterusnya mungkin masukkan knight kat sini. Jadi hitam cuba buka ruang dengan D5. Jadi kita ada bishop masuk ke B6, serang queen. Queen lari ke D7. Queen E2 kat sini. Pawn E6 dan seterusnya rook A ke D1. Okey, gerakan logik akal untuk letakkan rook menghala ke arah queen. Dengan idea lepas ni mungkin nak tolak pawn ke C4. Cuba untuk buka ruang tengah dan serang macam ni lah. Jadi kat sini hitam kata tak boleh jadi. Dia pergi knight ke E5. Cuba kawal macam ni. Dan kita ada bishop ke D4 kat sini, serang knight tu. Rook ke A5, serang knight yang berada di B5. Jadi kat sini knight B lari ke C3 dan kita ada pertukaran knight. Knight makan knight C3, bishop makan knight C3. Cuma kat sini hitam ada sedikit masalah. Dua-dua dia punya buah, ada knight dan juga dia punya rook diserang dalam satu masa yang sama. Jadi apa idea Jordan kat sini? Idea dia simple sahaja. Dia ambil dia punya queen letak di C7, kawal dua-dua piece macam ni. Kenapakah dia bagi rook dia dimakan? Sebab apa kat sini? Sebab bila dia bagi rook dia makan, Jordan kata tak ada masalah. Sebab dia dah berjaya alihkan bishop putih yang sangat kuat diagonal kat sini, digantikan dengan dia punya bishop sendiri. Jadi bila bishop tu dah tak ada, dia cuba untuk serang dan main di sebelah queen side. Itu dia punya rancangan. Okey, tapi kat sini Nordibek dah nampak benda tu. Dia tak makan lagi rook ni. Pertama sekali dia bawa dulu rook dia, F pergi ke E1 dan kat sini Jordan tak larikan pun dia punya rook. Dia kata tak apa, dia nak teruskan dengan rancangan dia. Okey, jadi kat sini dia mainkan bishop pergi ke D7. Kita ada bishop barulah makan rook A5 dan kat sini queen makan balik dan seterusnya knight kat sini kena serang oleh bishop dengan queen. Jadi knight tu lari pergi ke C3. Tolakan B5 dibuat kat sini, mula serang di sebelah queen side kat situ dan kat sini putih mainkan pawn ke H3. Kita ada knight masuk ke C4 dan knight ini sangat bahaya, dia serang pawn di B2 dan tidak boleh dimakan. Sebab kalau bishop tu makan knight, bila pawn makan balik, korang tengok ni. Ini adalah rantaian pawn yang sangat cantik. Dan ada serangan lah di sebelah queen side macam yang kita cerita tadi. Jadi ini putih tak nak. Jadi apa yang putih buat? Putih kata ini tak boleh jadi, ini bahaya. Dia pun kata dia dah buah, dia dah lebih. Jadi dia ambil knight dia, pergi sacrifice makan pawn di D5 kat sini. Selepas pawn makan, rook makan balik. Dan kita dapat tengok, putih masih lagi ada kelebihan 1 point. Okey, idea putih pula seterusnya dia nak makan knight lah. Sebab pawn tak boleh makan balik. Ada serangan terbuka ke atas queen nanti. Jadi kat sini, hitam cuba defend dengan lari ke knight pergi ke B6. Sambil serang rook, sambil kawal bishop. Jadi kat sini rook lari ke D6, kita ada bishop ke F5, C3 kat sini tutup serangan bishop tadi. Kita ada knight masuk balik ke C4, serang rook dan kat sini pertukaran piece. Bishop makan knight C4, pawn makan balik bishop tu dan seterusnya queen makan pawn C4. Okey, mungkin korang tengok free pawn. Tidak. Kat sini hitam mainkan bishop ke E6 dan
sudah semestinya kalau queen tu lari daripada serangan tu, pawn A2 ni akan dimakan lah. Okey, dan ada serangan yang hebat di sebelah sini. Masih ada. Jadi kat sini, putih sekali lagi, ini tak boleh jadi. Dia pun ambil rook dia, sacrifice sekali lagi. Dah 3 kali sacrifice kat situ, makan sahaja bishop kat situ. Okey, jadi sini, pawn makan rook dan kita ada rook makan balik pawn. Cuba untuk set up satu open check yang sangat bahayalah. Mungkin nak pergi makan queen dan sebagainya lah. Okey, jadi king lari ke tepi, H8. Kita ada pawn tolak ke A4 dan kat sini jelas plan putih adalah untuk gunakan 3 pawn lebih ni untuk tolak-tolak dan beri tekanan. Manakala plan hitam pula adalah untuk guna kelebihan piece untuk cuba defend macam ni. Okey, jadi mula-mula hitam pergi queen ke F5, cuba untuk makan pawn F2. Kita ada queen ke E2, kawal macam ni. Queen B1 check, king lari H2, queen ke F5 balik, rook ke E4, H5, king ke G1, king H7, queen ke E1, rook ke F7, H4, rook D7, G3, queen masuk F3 dengan idea untuk bawa rook pergi masuk ke D1 lah, serang queen macam ni, pin macam ni. Jadi kat sini putih gerakkan dia punya rook pergi ke E3, serang queen, queen lari G4 sambil lari sambil nak makan pawn. Tapi Nodibet kata tak apa, pawn tu tak ada masalah, kau nak makan makanlah. Dia gerakkan queen dia pergi E2, kita ada queen makanlah pawn E4, king G2, queen C6 check, dan queen bagi F3. Dan kat sini hitam tak nak tukar queen sebab dia kata kalau dia tukar queen mungkin dia susah nak defend 2 pawn ni. Jadi kat sini dia larikan queen pergi ke B5 sambil serang pawn B2. Tapi sekali lagi Nodibet kata tak apa, kau nak makan-makan, dia gerakkan rook pergi ke E6. Okey, queen pun makan pawn B2 dan kat sinilah Nodibet buat satu gerakan yang bagus. Cuba korang pause video ni kat sini dan cari apakah gerakan yang putih nak buat. MSSD dah pun dekat. Kita ada buku latihan puzzle. Siapa yang suka buat puzzle menggunakan buku, boleh cuba beli. Kita ada letak link dekat bawah tu. Dan bukan untuk yang MSD sajalah. Siapa-siapa yang nak improve, yang nak buat puzzle, boleh guna buku latihan taktikal. Kita ada banyak tajuk kat sini. Boleh check it out. Alright, apakah jawapan dia? Dia ambil rook dia, pam pergi makan pawn di G6, sacrifice sekali lagi. Dan kat sini selepas hitam makan dia punya rook, sudah semestinya dia bawa queen pergi check di C6. Kat sini ada fork lah, sembarang queen serang rook. Dan kat sini bila bishop tutup, dua-dua pemain salam dan bersetuju untuk draw. Sebab apa? Sebab memang draw lah. Selepas queen makan rook, queen boleh makan pawn. Dan kat sini bishop tak boleh nak menentang 3 connected pawn.